Sebiji lampu yang model ni, korang boleh dapat 2 biji lampu yang model sana. Tapi yang model ni bukan kaleng-kaleng punya. Yang ni model premium punya. Saya ada sebiji je lampu solar yang ni sebab harga dia mahal. Tapi harga dia ni kena dengan kualiti dia ni. Lampu dia ni saiz besar tau. Kalau banding dengan saiz yang ni, lampu yang putih ni macam mainan je. Cahaya dia ni terang tau. Kalau waktu malam dia boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab lampu ni dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Korang tengok dekat bahagian bateri ni tebal tau. Lampu ni pula tak ada reflektor tapi cahaya dia terang. Kalau tengok bodi lampu dia ni halus, nipis macam ni. Tapi walaupun tak ada reflektor, cahaya dia ni terang. Kalau cerah macam ni, dia boleh cover kawasan yang luas. Yang ni lampu solar, kalau korang pakai lampu ni, tak payah nak bayar bil elektrik. Lampu ni korang boleh gantung dekat tepi rumah atau boleh gantung dekat tiang lampu. Pakai hari-hari lampu ni tak payah nak risau bil tinggi. Lampu pula automatik nyala. Memang baloi pakai lampu solar ni. Kalau korang ada bajet lebih sikit, korang boleh terus angkat yang model premium yang ni. Yang ni padu punya. Memang baloi model yang ni. Walaupun harga mahal tapi kena dengan kualiti dia. Korang boleh cek lampu yang premium ni dekat link video.